Trump mengumumkan tarif 60% ke atas China. Tuan-puan, Malaysia pula dikenakan 24%. Dan dalam masa yang sama tuan-puan, harga emas pecah rekod RM493 segram. Trump kata jika dia jadi presiden semula, dia akan kenakan tarif timbal balik, iaitu cukai tinggi kepada negara-negara yang dianggap mengeksploitasi Amerika Syarikat. Dan tuan-puan, Malaysia juga adalah salah satu negara yang terkena. Dan tuan-puan, secara kebetulan ataupun tidak, harga emas terus melonjak tuan-puan. Maksudnya tuan-puan, barangan Malaysia yang dieksport ke Amerika Syarikat akan menjadi lebih mahal tuan-puan. So, apa yang perlu kita buat tuan-puan? Anda boleh fikir cara untuk lindungi simpanan anda. Sebab apa tuan-puan? Ekonomi makin lama makin tak menentu tuan-puan. Harga emas rekod tertinggi dan dasar ekonomi memang sangat agresif tuan-puan. Apa strategi anda untuk hadapi situasi ini? Peluang ataupun ancaman tuan-puan? Cuba komen dekat bawah.